Terima kasih Tuan Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Melayu ada berpesan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Tapi dalam dunia hari ini, mungkin peribahasanya perlu ditambah. Kerana media, kerajaan boleh binasa. Sejak ratusan tahun dulu, media dikenali sebagai the fourth estate, kuasa keempat dalam demokrasi, selepas eksekutif, legislatif dan kehakiman. Edmund Burke pernah menyebut bahawa wartawan yang berada di galeri parlimen mempunyai kuasa lebih besar daripada 3 cabang kerajaan kerana mereka lah yang membentuk persepsi rakyat. Hari ini, lanskap itu telah berubah lagi. Media sosial telah melahirkan apa yang ramai sarjana politik istilahkan sebagai the fifth estate. Jika dahulu sebuah akhbar boleh menjatuhkan seorang menteri, hari ini satu video berdurasi 1 minit, satu ciapan atau satu hantaran yang tular mampu mengubah keputusan pilihan raya, menjatuhkan kerajaan, malah mencetuskan revolusi. Sebab itulah kerajaan yang matang tidak takut kepada media. Kerajaan yang matang tidak takut kepada wartawan. Kerajaan yang matang tidak takut kepada kritikan rakyat. Kerana demokrasi tidak dibina atas pujian, tapi di atas keberanian menerima kritikan. Tuan Di-Pertua, saya menyokong usaha memperkukuhkan keselamatan cyber, membanteras penipuan dalam talian eksploitasi seksual kanak-kanak, jenayah cyber dan penyalahgunaan platform digital. Tetapi, saya tidak boleh menyokong jika pada masa yang sama kita memperbesarkan kuasa sebuah pengawal selia tanpa memperkukuhkan mekanisme semak dan imbang. Persoalan terbesar pada hari ini yang dibangkit oleh semua rakan-rakan ahli parlimen ialah rang undang-undang ini bukanlah sama ada MC memerlukan lebih banyak kuasa. Persoalannya ialah siapakah yang mengawal MC apabila MC diberi lebih banyak kuasa. Tuan Di-Pertua, lihat saja pengalaman negara-negara yang dianggap sebagai penanda aras. Di United Kingdom, Ofcom diberikan kuasa yang luas. Tetapi setiap dasar penting dilalui dengan konsultasi awam. Alasan keputusan diterbitkan secara terbuka dan semua keputusan tertakluk kepada semakan kehakiman. Di Australia pula ada ACMA yang menekankan pendidikan, ketulusan dan pengawal seliaan berasaskan risiko, bukan semata-mata penguatkuasaan. Di Malaysia pula, kita memperluaskan kuasa MC seperti Big Brother, tetapi saya tidak melihat reformasi yang setara untuk menjamin kebebasan institusi ini daripada pengaruh politik. Tuan Di-Pertua, saya nak ambil contoh yang berlaku pada diri saya dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Pada 22 Januari 2024, saya membahaskan tentang fakta hubungan Parti Keadilan Rakyat dengan Liberal International yang didalangi oleh Zionis. Is in this very august hall. Saya ada imuniti dan saya hanya mengambil fakta yang diterbitkan dalam media. Tapi MC telah menyuruh Meta menurunkan rakaman perbahasan saya di Dewan Yang Mulia ini atas alasan menyinggung perasaan kepimpinan tertinggi PKR. Jadi di mana keadilan buat MC bila mana kami membahaskan fakta bukan fitnah. Jadi di sinilah Tuan Di-Pertua, saya menentang sebarang usaha yang tidak ada semak dan imbang untuk menegakkan kekuatan MC yang membimbangkan ini. Lebih membimbangkan Tuan Di-Pertua, rang undang-undang ini masih mengekalkan kuasa menteri untuk mengeluarkan, mengubah dan membatalkan arahan kepada Suruhanjaya. Ya, arahan itu kini akan didaftarkan. Tetapi pendaftaran bukan pengawasan. Pendaftaran bukan semak dan imbang. Pendaftaran tidak menjadikan sesuatu arahan itu bebas daripada pengaruh politik. Tuan Di-Pertua, ini menunjukkan bahawa proses membuat dasar digital mestilah telus dan melalui konsultasi yang lebih menyeluruh. Begitu juga dengan dasar pelesinan platform media sosial. Kita memahami keperluan membanteras penipuan, eksploitasi kanak-kanak dan kandungan jenayah. Namun, apabila kuasa pelesinan menjadi terlalu luas, tanpa jaminan kebebasan institusi, rakyat akan mula bertanya sama ada ia benar-benar bertujuan melindungi pengguna atau akhirnya boleh digunakan untuk mengawal ruang wacana awam. Tuan Di-Pertua,
Apa yang lebih membimbangkan ialah persepsi yang semakin menebal dalam kalangan rakyat bahawa tindakan penguatkuasaan terhadap kandungan media sosial sering dilihat lebih pantas apabila melibatkan pengkritik kerajaan berbanding pihak lain. Saya tidak mengatakan setiap tindakan MCMC adalah salah. Tetapi dalam demokrasi, persepsi terhadap kebebasan institusi sama penting dengan kebebasan institusi itu sendiri. Apabila rakyat mula takut untuk bersuara kerana bimbang disiasat atau dipanggil hanya kerana mengkritik pemerintah, demokrasi sedang kehilangan rohnya sedikit demi sedikit. Institusi yang dihormati bukan institusi yang paling digeruni. Institusi yang dihormati ialah institusi yang paling dipercayai. Menteri Komunikasi tak boleh jadi Joseph Goebbels. Ya, this is not Nazi. Jadikan Malaysia ladang demokrasi yang segar. Jangan gunakan MCMC untuk senyapkan pengkritik kerajaan. Oleh itu, Tuan Dipertua, saya nak mencadangkan penambahbaikan terhadap rang undang-undang ini. Yang pertama, pelantikan pengurusi MCMC mestilah disahkan oleh Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen. Yang kedua, setiap arahan menteri kepada MCMC dibentangkan di Parlimen dalam tempoh tertentu. Yang ketiga, diwujudkan tribunal rayuan bebas bagi membolehkan rakyat mencabar keputusan MCMC. Keempat, MCMC menerbitkan laporan ketulusan tahunan yang memperincikan jumlah arahan sekatan kandungan, permintaan penghapusan kandungan dan tindakan penguatkuasaan mengikut kategori. Yang politik berapa, yang ancaman kepada kestabilan perkauman berapa. Kita nak tahu breakdown tu macam mana. Apa sebenarnya terms of reference MCMC. Sebab kita lihat pada akhir-akhir ini, MCMC benar-benar sibuk dengan hal-hal politik kepartian. Tuan Dipertua, media bukan musuh kerajaan. Macam Tuan Luang, Silakan. boleh tambah satu lagi cadangan? Boleh. Apa pandangan? Itu MCMC jangan ikut sembrono arahan menteri. Apa pandangan Macam? Terima kasih. Saya bersetuju benar dengan apa yang dicadangkan oleh Hulu Terengganu. Sebab itu kita minta pelantikan MCMC, pengurusi mestilah ditapis, dipersetujui oleh Jawatankuasa Khas Parlimen. Jadi kalau kita Macam semua... Masjid Tanah pun nak pesan. Silakan. Sebab sebelum ni ada daripada laporan TikTok government removal request untuk pada tahun sebelum ini yang menunjukkan permohonan daripada Malaysia sangat tinggi di dunia compared to Australia. Ini amat memalukan. Apa pandangan Macam? Memang amat memalukan. Saya tak faham kenapa menteri kita yang bekas pelakon boleh rasa ancaman kepada rakyat berkenaan dengan TikTok ini. Beliau boleh berdepan dengan kamera daripada dulu lagi. Jadi kenapa perlu takut dengan rakyat yang berTikTok? Jadi, Tuan Dipertua, media adalah cermin kepada kerajaan. Dan apabila sebuah kerajaan lebih sibuk memecahkan cermin daripada membaiki wajahnya, akhirnya hilang bukan sekadar kepercayaan rakyat, tetapi juga legitimasi pemerintah. InsyaAllah kita akan perbaiki selepas kita menuju ke Putrajaya pada pihak 2016. Terima kasih Tuan Dipertua.